Apa ni? Senang kita senang, jangan kasih saya, jangan cari sana sini. Ten. Boleh masuk 10. Okey, ini boleh masuk 10. Ada jadi kita akan buka kontak. Satu auto untuk Aileen, untuk Friends. Satu auto untuk Saya tak ajak Dogi. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni dia ada kursus kahwin and today is 24th of May 2025 and now pukul 6.51 ya. Saya on the way pergi kursus kahwin. Kursus kahwin start at 7:30. Dia punya pembukaan untuk registration. Dah masuk Masjid Wilayah. Bos dah siap. Dah lama siap. Saya Tunggu dah lama siap. sangat. Cantik tak? Cantik. Apa loading? Mengapa kamu loading dong? So, we are here. Wow, cantiknya. Cantik maksudnya. Sekarang kita nak pergi register dulu. Sebab nak register. Apa? Macam jakun lah saya. Tapi just cantik. I like it. Tapi register khusus lah. Ada. Makan. Tapi dia minta makan sebab dia tak makan makanan. Dia tak makan breakfast. Saya perlu makan. Kini video sesi fashion. Yang kira sikit kan? Mana dia makan? Pagi petang. Masalah kita sampai petang. Baru. Sampai isyak. Dah. Register kat mana? Register dulu kat dalam. Sekejap, I tunjuk tempat. Macam yang jenis yang suka bang. Dia macam Sama lah, babe. You fikir? lepas tu dia diam je. Tak boleh lah. Masuk surau dengan kawan memang macam ni. Dia kabit dah 1.56 dah. Daniel tak ada panggil you kan? Tak ada. Nabil tanya. Dah habis. Sejuk gila kan kelas dia. Benda yang basic macam ni tak payahlah ajar lagi. Macam bawa kereta ke seram. Alhamdulillah settle for day 1. Penat gila. Esok second day pula. Okay, saya dah buka contact lens sebab tak selesa dasar yang pakai. Bye Daniel. Aku dulu masa kecil tak hafiz bro. Tak pernah duduk masjid lama tu. Like literally tak pernah daripada pada pukul berapa tadi? 7 pagi tu sampai pukul 6 tadi kita orang baru gerak. Weh, serius tu. Kita orang kat madrasah dulu pun tak ada sampai duduk masjid macam tu. Kita orang pun at least ada lah rehat. Tak apalah, experience. Kali seumur hidup. Masa depan Aiban macam uish. Bye To the Malaysian government, please don't teach us the things that we already know. Oh. Like literally. Bye. Oh boy. Good morning semua. Hari ni dah day 2 kursus kahwin.
And sekarang ni dah pukul 8, tengah tunggu dia nak ambil daya. And then kita right away pergi ke kursus kahwin. Talk to you guys later. Dah siap make up. Hari ni make up simple je. So macam mana lagi nak make up, semalam tidur lambat. Kenapa saya tidur lambat? Orang tu dah tahu esok hari ni ada kursus kahwin, sibuk lah nak pergi genting. Siapa tidur awal? Love kereta ni. Siapa Kau tidur kenapa awal? nak reverse? Siapa tidur awal? Siapa tidur awal apa? Siapa tidur awal? Awak lah. Dia tidur awal Tak guys. pernah tidur awal guys. Sehari dia tinggalkan saya tak tidur. Saya pula kali ni tinggalkan dia, saya tak tidur, dia tidur. Dia macam ikut jalan belakang. Macam makan apa? Tombol kot. Love dah kata semalam kata dingin dah. Oh kelaparan macam mana? Dah. Patut bukan ke 12 ke? Apa pula ke 12? Habis. 1.30. I am pretty sure in the message. they Smile say- habis. No, I cannot smile. Bagus kan dia simpan dia. Babe, biarlah dia babe. Tak ada orang nak argue lah. Dia nak argue dengan lawyer. Ke? Pasal? Jangan. Oh, Apa yang tak dia letak yang tu? lawyer. Ha? Ya. Ya IT yang mati. Tak payah lawyer tu kau kena tak ada. Dia lawyer buruk. I lawyer apa? Ya lawyer. Atas. We are done with our kursus kahwin. We survive. Ni lah yang paling cepat nak kahwin nanti. Tak, esok. Next kita kena buat HIV test sana. HIV test 7 tahun lepas bertunang boleh buat. Ya. Tapi we have checked one list. 6 months later. Kita nak pergi butik. Okay. Kalau pun main terus. Jom. Kita nak pergi butik. Zainab. Tada. So hari ni first time kita nak pergi butik. Nak ceritakan pasal pelamin, baju and all. Let's go. So kita dah sampai butik sekarang. Kita kat ada Stella. Cuma ni besar lah untuk you. Nanti dia akan ambil ukuran you. Kecil. Cantik. This design. Dah nak design yang tu. Stella. Saya sengit sikit lah. Apa yang sengit? Ni ke sana sikit. Tapi kalau kita ambil design tau. Ni orang pertama lah buat ni. Betul? Cantik. Batu sayang. Tangan pun saya nak fold juga situ. Tak, tangan awak buat macam ni lah. Macam Tak tu. sakit pun. Cantik tak? Sebab dia satu set. Cantik dah ni. Dia perlu ikat hijau yang. Macam dah saya nak mah. Ya. Dia kat depan. Dia kat depan. Saya rasa macam tak yang buka yang belakang tak apa. Kan? Terus saya attach. Sebab kalau buka dia nampak ni. Dia nampak tu. Sebab attach lah. Nampak macam dia. Cantik. Comel lah, saya suka kembang belakang ni. Tu pun nampak dia punya kan. Titik yang duduk dari. Cantik. Cantiklah design ni. Saya nak design ni lah. Design ni lawa. Di sini satu, sini satu. Cantik ni. Gold cream. Tapi kali ni dia tak naik. Dia gold cream purple. Elek. Tapi I like this design lah. I nak design sini. Cantik. Tapi nak pecah-pecah. Mana cantik? Untuk pelamin.
kain. Tak, ini mama suka ni. Cuba pakai kat sini ni. Ambil beg. Letak beg kat bawah. Lampu sana sayang. Mana tu? Lampu tengah ni. Di sini. Sekejap saya ni. Buka besar sikit sayang. Nak mana ni? Tak tahu, tengah tengok lagi. Okey ke? Dah ikut dah. Sekejap, buka satu-satu dulu. Aduh. Yang minat semua. Sebab tu corak lama. Member dah stres. Suka yang ni tak ada. Tinggal satu je. Pening. Pudik, kalau hari Minggu, lepas pergi mana datang sini lah. Kan dia Minggu. Tak jadi hijau dah. Guna warna di lawa lah. The next day. Okay korang. So ni dekat City One Plaza nak tengok kain sebab dia kata hari ni stok kain dah sampai. So kita nak tengok here. Make sure ada yang cantik. Let's go. Fatisha. Lain. Buat kerusi lah. Ni semua warna ni. Tu ada kursi tu. Yang sini cantik kot. Mencari bunganya susah. Cari gambar. Cantik juga lah. Dia nampak gold kan? Macam orange sikit. Ni brown. Ni brown kan kakak? Kak ni brown. Settle. Nak tu lah. Cantik. Ni lawa kak? Dia bunga rapat. Gold mama cantik ah. Ada kat awal lagi. Ini lagi. Tak gold dia tu lawa. Dia ada borak. Nice. Jangan macam-macam. Ni lawa. Kak ni lawa kak? Kak? Tu. Ha, cantik. Halal. Macam semalam kan? Yes. Tengok ni. Halal tu. Tapi ni dia nampak bunga lagi. Kakak cantik tak? Nice. Cantik betul. Memang cantik tu. Jangan cakap kalau aku cakap nice nanti datang lagi. Nanti kan arah nanti tu dia akan matchingkan lace Ni dia baru, cantik. ni baru. Baru sampai hari ni. Ni macam semalam saya suka tu kan? Yes. Sebab dia Ambil ni solat dia lah, lain. ambil ni. Cantik. Tak payah tengok lain dah, ni je. Tutup mata dah. Tutup mata. Tapi bunga ni cantik. Itu bunga baru, baru sampai hari ni. Dia baru sampai. Dekat sikit sini. Okey lah tu. Corak dia pun menarik. Cantik lah. Tapi lawa. Oh suka tu. Saya suka ni. Cantik yang ni pada yang Tak bulat. suka dia nampak orange dari daripada tepi. Nanti dapat. Dia yang tu dia macam agak malap sikit. Yang ni dia cantik. Yang ni dia macam Cuba dia buka sana nak tapi ni Jauh-jauh memang jalan. cantik. Awak tak itu cantik ni cantik. Malam tak cantik. Malah sebab dia dah Dalam cantik je you pakai ni. Tak nak tu. Pink lah, tukar lah. Tengok ni. Ni tengok dia. Ah cantik. Dia Ada. kena muka awak sebab muka awak kecil. Kalau pink memang unique lah. Ni dah pergi try ni dah. Dia nak tahu lah. Ni ada dua ke kakak? ada. Ini semua baru ada tu. Kain tu pula. Tak kita tengok je. Mama just nak boleh tidur kan. Ni hijau-hijau. Tengok dah. Tak. Dia kena naik kuning lagi. Jadi ada ni. Dia okey je. Tapi tu okey tak? Macam biskut. Biskut maksudnya? Dia punya design. Boleh makan kita kisah. Kita dah pilih. Kita pilih yang tu. Kasih kakak. Okey bye. Dah pilih. Dia punya jalan.